Baik saudara, untuk perkembangan cuaca seluruh negara, kita ke Met Malaysia bersama pegawainya Muhammad Nafizi Mat Napiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej khidmat radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir berlaku di beberapa kawasan melibatkan negeri-negeri di sebelah barat semenanjung seperti di selatan Kedah, di kebanyakan daerah untuk negeri Perak, di sekitar pedalaman negeri Pahang, pedalaman negeri Selangor, negeri Sembilan dan juga Melaka. Dan keadaan cuaca ribut petir untuk kebanyakan kawasan ini akan beransur reda menjelang 1 hingga 2 jam daripada sekarang. Namun begitu, ribut petir yang berlaku di kawasan-kawasan sekitar pedalaman negeri Perak ini dijangka boleh berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti. Dan untuk negeri-negeri lain di sekitar semenanjung, keadaan cuaca adalah cerah dan baik bagi sepanjang hari ini. Untuk keadaan cuaca semasa bagi negeri Sabah dan Sarawak juga menunjukkan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di kebanyakan bahagian untuk kedua-dua negeri berkenaan pada petang ini, kecuali di sekitar bahagian Kuching, Serian dan Samarahan untuk Sarawak dan juga di sekitar bahagian Tawau di negeri Sabah yang mengalami keadaan cuaca yang baik untuk sepanjang hari. Cuaca ribut petir untuk kebanyakan bahagian ini juga dijangka akan beransur reda menjelang awal malam. Namun begitu, ribut petir yang berlaku di sekitar bahagian Limbang di negeri Sarawak dan juga di sekitar bahagian-bahagian di sekitar pedalaman Sabah dijangka boleh berterusan juga sehinggalah ke lewat malam nanti. Dan akhir sekali ingin diingatkan bahawa negara kita kini akan mula memasuki fasa peralihan monsun. Ketika fasa peralihan monsun ini, keadaan angin dijangka akan bergerak dengan lebih perlahan daripada biasa dan ianya akan menyebabkan ribut petir lebih mudah dan lebih kerap berlaku, terutamanya pada lewat petang dan juga awal malam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya berwaspadalah dengan keadaan ribut petir tersebut yang boleh menyebabkan angin kencang, banjir, kilat dan juga kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.